Alhamdulillah hari ini saya mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dalam majlis berbuka puasa anjuran kumpulan Yayasan Sabah yang melibatkan lebih 1,200 orang pelajar IPT Sabah yang menuntut di Semenanjung Malaysia daripada 31 buah IPT. Dan program ini tujuannya pertama, ia menyediakan platform untuk interaksi secara langsung di antara pimpinan kerajaan negeri dan juga para mahasiswa, dan sekaligus ia juga menjadi satu platform untuk komunikasi dua hala, di mana agensi-agensi kerajaan negeri dapat untuk memberikan penjelasan melihat kepada keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan, dan pada masa yang sama mahasiswa juga berpeluang untuk mengemukakan sebarang syur dan juga pandangan mereka. Contohnya sesi forum yang dilaksanakan dalam setiap program ini. Ini adalah program tahunan yang dianjurkan oleh kumpulan Yayasan Sabah. Dan inisiatif seumpama ini adalah penting kerana kalau kita lihat bahawa sebahagian polisi dan juga dasar program kerajaan itu datangnya daripada syur dan pandangan rakyat sendiri. Kalau saya bagi contoh, contohnya program yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah, iaitu program subsidi bantuan tiket ataupun pengangkutan bagi penerbangan, iaitu program Graduan Rindu Sabah, subsidi tiket penerbangan iaitu GRS Supply. Ia merupakan program bantuan subsidi yang lahir daripada interaksi kerajaan negeri, pimpinan kerajaan negeri dengan pemimpin mahasiswa melalui program seumpama ini, di mana pada tahun 2024 Kerajaan Negeri Sabah telah mengumumkan pelaksanaan program satu inisiatif baru, iaitu GRS Supply, iaitu bantuan subsidi RM600 kepada mahasiswa Sabah yang menuntut di luar negeri Sabah, iaitu di Semenanjung Malaysia, Labuan dan juga di Sarawak. Dan pada tahun 2025 pula, saya ingat hasil susulan daripada pelaksanaan GRS Supply dalam satu convention, masa itu convention mahasiswa GRS lah, saya hadir. Mahasiswa Sabah yang menuntut di Sabah pula mencadangkan kalau yang menuntut di luar daripada Sabah tu dapat RM600, kenapa mereka tidak? Maka lahirlah pula satu program baru yang dinamakan Sentosa. Dari segi GRS Supply, tahun 2025, pelajar yang menerima manfaat GRS Supply ini keseluruhannya sebanyak 19,505 orang. Dan untuk Sentosa pula adalah sebanyak 22,649. Dan bagi bantuan Kerajaan Persekutuan, iaitu Fly Siswa tahun 2025 sebanyak 25,289 orang. Jadi ini manfaat yang diterima secara langsung oleh anak-anak kita pelajar. Ini untuk pelajar Sabah saja kalau yang Fly Siswa ni. Belum lagi pelajar Sarawak, termasuklah pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah dan juga Sarawak. Dan saya difahamkan Kerajaan Negeri akan sentiasa menambah baik. Sasaran pada tahun ini diharapkan wang fiskal yang lebih banyak lagi. Kerajaan Negeri mensasarkan supaya ia dapat diperluaskan lagi sehingga sasaran 35,000 pelajar bagi GRS Supply itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah, kepada Kementerian Pengangkutan. Ia menggambarkan inisiatif yang digerakkan oleh Kerajaan Madani pada hari ini, iaitu dalam kita menggerakkan usaha bagi menangani isu kos sara hidup ini, bukan hanya urustia kepada Majlis Tindakan Sara Hidup iaitu NAKOL di kementerian saya, tetapi ia memerlukan dan melibatkan pendekatan apa yang kita sebutkan whole of government approach. Maksudnya bukan hanya KPDN, bukan hanya Kementerian Kewangan, tetapi kementerian-kementerian lain juga, MOT contohnya juga mengambil inisiatif dengan peruntukan mereka sendiri untuk memperkenalkan program yang meringankan beban kos hidup, dan pastinya kerajaan juga.